Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Okey, kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan macam mana cara tuan-tuan untuk menggunakan mesin rumput galas ni ya. Okey. Pertama sekali, kalau tuan-tuan menggunakan mesin rumput yang menggunakan tali ni, pastikan tuan-tuan pilih tali yang bersesuaian lah. Kalau tuan-tuan nak mesin rumput yang sederhana pendek, okey, sederhana panjang, okey, tuan-tuan boleh guna tali yang halus ni ya. Okey, kalau ada sedikit anak kayu ataupun rumput yang tebal, tuan-tuan kena guna yang sedikit tebal. Okey, saiz dia yang ini 2.7 ataupun 2.8 tuan-tuan boleh guna Kalau yang agak tebal 3.0 Okey. Dan pastikan tuan-tuan nak pilih rumput yang jenis macam mana tuan-tuan nak potong. Kalau rumput tu pendek ataupun belum panjang, tuan-tuan boleh guna yang sedikit panjang ataupun dia lebih kurang dalam hampir-hampir setengah kaki lebih sikit setengah kaki lebih sikit, supaya dia pusingan dia tu jauh, okey, luas. Kalau tuan-tuan nak mesin rumput dekat bahagian-bahagian yang sempit, okey, contoh dekat dengan keliling pokok nenas, tuan-tuan boleh gunakan yang sedikit pendek. Kenapa? Kalau guna yang panjang, dia mudah terbelit. Bila tuan-tuan mesin, dia akan berpuntai, dia melekat. Okey, mesin tu kena perbetulkanlah balik tali dia. Sebab tu kena guna yang pendek supaya dia tak berpuntal pada pelepah-pelepah pokok nenas tadi. Okey, itu tips dia. Kedua, okey, cara tuan-tuan nak mesin rumput macam mana? Okey, tuan-tuan nak pegang macam ni. Okey, boleh. Mesin macam ni pun boleh. Nak sengitkan sedikit pun boleh. Itu atas keselesaan tuan-tuan. Okey, macam saya, kalau tuan-tuan nak mesin rumput, okey, tuan-tuan nak kumpulkan rumput tadi tu setempat. Okey, contoh kata tuan-tuan nak mesin rumput tadi, nak pastikan rumput tadi tu dia duduk sebelah. Dia tak nak macam berterabur. Okey, tuan-tuan mesin dia tuan-tuan mesin dia sedikit sengit macam ni Dia punya bilah dia tu macam ni. Okey, tarikkan ke belakang. Bukan ke depan Okey, kalau ke depan dia akan pergi ke sana. Kalau tuan-tuan tarik ke belakang, mesin rumput macam ni, rumput tu akan berkumpul kat sini. Dia tak pergi ke depan. Jadi kat depan tadi tak ada rumput. Semua rumput akan pergi kat belakang. Itu adalah teknik untuk mesin rumput jenis galas ni pastikan tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan nak mesin macam mana. Okey. Ataupun macam ni. Okey, untuk mesin rumput sebenarnya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapatkan kawasan yang sesuai dan keselesaan tuan-tuan, pastikan kedudukan dia macam ni. Tegak, sedikit bongkok dan sedikit sengit. Tuan-tuan boleh tarik macam ni. Satu, lebih kurang 180 darjah. Ke sini, ke sini. Okey. Bukan mesin rumput macam ni Okey, dekat situ tuan-tuan tak dapat kawasan yang meliputi yang luas lah. Okey, pastikan tuan-tuan tarik macam ni. Ke depan, balas lagi. Okey, tips dia itu adalah contoh. Okey, tuan-tuan nak hidupkan dia, tuan-tuan boleh tarikkan ke depan sedikit. Okey, macam ni. Okey, ni kalau tuan-tuan malas nak jatuhkan dia, tuan-tuan tarik sikit. Macam tu je. Okey, macam ni Okey. Itu adalah teknik macam mana saya menggunakan mesin rumput ini, jenis galas ni. Macam ni Bukan macam ni. Itu biasa kalau yang jenis beginner tu boleh. Kalau yang jenis dah pro sikit, macam ni. Tekan kuat lagi tak apa, tak ada masalah. Laju. Bukan macam ni, jangan kepit Pastikan macam ni. Okey, itu adalah teknik macam mana nak gunakan mesin rumput jenis
galas. Jenama stay FR3001 ni memang yang terbaik lah setakat ni. Kalau nak yang murah, sedang-sedang, sedikit mahal, sedikit murah, inilah tahan lasak ya. Tuan-tuan boleh dapatkan link kat bawah ni yang saya share ni ya. Okey, Assalamualaikum.